Aku yang single ni pun susah nak kahwin. Korang yang dah kahwin tu senang-senang je nak cerai sebab alasan yang bodoh. Guys, perkahwinan adalah salah satu benda yang penting dalam kehidupan manusia. Dia adalah ikatan yang rasmi yang ditawarkan oleh agama supaya si lelaki dan si perempuan boleh hidup dalam harmoni. Tapi disebabkan tak ada ilmu, tak ada adab dan juga common sense, semua benda nak dijadikan lawak, nak dijadikan taruhan, nak dijadikan cagaran. Benda-benda macam ni akan merosakkan generasi yang akan datang. Kemenangan pasukan bola sepak tak akan menjadi perubahan yang signifikan pun dalam kehidupan kebanyakan daripada kita. Tetapi pasangan dan keturunan yang dijaga dan dididik dengan ilmu dan adab pasti akan menjadi harta yang bernilai di dunia dan juga di akhirat.